3. Okey, baik. So yang ni ambil tertulang ni dulu. Apa-apa hal pun ambil tertulang ni dulu. Okey. Letak macam ni. Gosok. Gosok dia. Okey, yang atas ni buang, tak mau banyak-banyak. Kita nak bagi nampak had yang macam tu je. Okey, so gosok lagi. Gosok lagi. Saya bakar dengan api ni. Okey. Okey, lepas tu kan, nampak ni bawah ni kita potong pi lagu tu. Bawah ni kita potong pi lagu tu. Yang ni kita potong macam tu. So kalau kita ni ada macam Parkinson lah, kan, ketak lagi potong takut ni. So ambil hak tang 2,5 hak kita garis tadi tu kan. So kita garis pikut tu. Gitu kan. Lepas kita potong. Macam tu. Nampak tak? Lagu tu. Okey. Okey, lepas tu check tengok dia lekat elok ke lagi. Kalau dia tak macam tak berapa lekat lagi, kita gosok lagi. Kita gosok, bagi dia macam panas sikit kan. Lepas tu kita settlekan yang bawah tu. So kita tonyoh lah sabun kita ni. Tonyoh dulu tu. Okey. So dah tonyoh macam tu. Yang ni pun nak tonyoh jugalah siap-siap. Nampak tak? Tonyoh dia berbedak kat dia. Tu. Tonyoh keliling tu. Ambil segak gebu. Okey, lepas tu ambil ni hak bawah dulu. So kita kisahkan yang bahagian bawah dulu. Okey, tolak dia naik atas. Tu tolak dia naik atas macam tu. Dia kalau kita bubuh sabun, dia jadi elok lah. Dia tak ketegiak lah. Lepas tu kita bubuh balik belah tu. Lepas tu yang ni kita tolak naik atas pula. Senang buat kerja ni. Senang, insyaAllah lah. Macam tu. Nampak tak? Okay, so dia tajam elok lah. Lepas tu kita ambil ni pula. Kalau baru-baru nak belajar ni, jangan pergi guna kain satin apa bagai pula. Kan, kita buat kain cotton dulu. Okay. Tolak lah dia pergi belah sana. Maksud dia jadi kemas elok lah tu. Adik, pergi pasang benang kalau merah sat. Okay, lepas tu yang ni tolak main sini. Ataupun yang ni tolak pergi ke sana. So yang ni dia kena kemas. Yang ni terlupa bubuh sabun. Yang ni bubuh sabun balik. Tu. Tolak main sini pula. So bila kita bubuh sabun kan, dia bantu kita lah bagi dia kemas. Sabun ni kan dia ada macam kesan, macam contoh macam adik-beradik lilin kan. Okay. So buat macam tu, dia takkan terbalik dah. Okay, dan yang ni kita potong dia bukan setengah inci tau, 3 suku. Kita potong 3 suku kat dia macam tu. Okay, dah. Lepas tu kita tolak dia mai sini. Ni kita tolak dia mai sini. Tolak dia mai, kita gosok. Macam tu. Okay. Lepas tu dah gosok, ambil sumbat kat dalam ni. Ni sumbat kat dalam ni. Sumbat kat dalam ni. Lepas tu kita kalih kot ni. Dan kalau boleh, seboleh-bolehnya kan, kita bagi dia macam terkeluar sikit lah, kan, dalam satu foot daripada yang ni. Kalau dia sama pun tak apa. Lagi potong masa kita nak jek dia tu, kita jagalah. Sebab kita nak bagi dia lekat atas bawah. Okay, so siap dah satu ni. Siap dah. Okay, baik. So lah ni kita tak tang tu. Okay, lah ni kita nak buat pula bahagian ni. Tertulang yang satu lagi ni. Okay. Gosok dah.
Okay, gosok dia macam tu. Okay, bila kita dah gosok macam biasa, okay, kita ada masa lagi setengah jam. Bubuh bedok kat dia, gebu-gebu. Bubuh bagi gebu-gebu, bagi putih melepak aku tu. Lepas tu kita tolak dia. Tolak dia pergi ke sana lepas tu. Dia macam orang bubur gam tu. Tahu macam orang bubur gam. Okay, dah kan. Lepas tu ambil yang ni pula. Lepas tu ni kita tolak ke tu. Ni tangan kita tolong dia. Tarik dia bagi kemas. Macam tu. Okay. So yang ni satu ni kan. Satu lagi. Kita jangan potong lagi sebab dia kecil. Lagi kalau kita potong siap-siap, lagi ronyoh-ronyoh lagi, serika kena tangan. Tu kita biar dia dulu macam tu. Okay. Sudah biar dia macam tu. Dah kan. Nanti kita nak potong dia ni. Potong agak-agak 6/8, 5/8 macam tu lah. Gitu. Gitu, nampak tak? Okay, so kita dah potong. So, ni pun macam biasa kak, kita sumbat. Siap ya dek? Macam tu. Okay. Sudah siap lah kita punya tertulang untuk leher baju teluk belanga kita. Okay. Semudah je. Sekejap lagi kita nak pi jahit dia pula.